Assalamualaikum dan hai semua. Bayangkan kalau esok pagi kita bangun, harga petrol RON 95 tiba-tiba naik mendadak, barang-barang di pasar naik harga dan kerajaan kita umum, kita mungkin kena sekat ekspor minyak dan gas. Itu bukan cerita fantasi, itu petanda sebenar yang baru sahaja disebut oleh Timbalan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Fadillah Yusof. Ayatnya nampak biasa, tapi maksudnya berat. Mari kita bongkar kenapa ini tanda dunia sedang masuk fasa bahaya. Baru-baru ini, beliau kata Malaysia mungkin terpaksa sekat ekspor bahan api kalau krisis dunia makin teruk, khususnya konflik di Timur Tengah. Bukan sekat sekarang, tapi last resort kalau bekalan domestik terancam. Petronas ada plan kecemasan, bekalan kita masih stabil sehingga sekurang-kurangnya Mei 2026. Tapi kenapa kerajaan dah mula cakap benda ni? Sebab dunia sedang tengah hadapi krisis tenaga terbesar sejak berdekat-dekat. Sekarang semua mata tertumpu pada satu tempat kecil di peta, Selat Hormuz. Laluan laut sempit ni, lebar paling sempit cuma 33 km. Setiap hari bawa hampir 20% minyak dunia dan sebahagian besar LNG dari Teluk Parsi. Sejak akhir Februari 2026, selepas serangan bersama US Israel ke atas Iran balas dengan ancaman dan serangan ke kapal-kapal. Lalu lintas tanker dah jatuh drastik, kadang tinggal digit tunggal sehari. Iran kata selat ni tertutup untuk kapal US, Israel dan sekutunya. Akibatnya, harga minyak Brent dah meletup melebihi $100 setong, malah cecah $126 pada kepuncak. Ini krisis tenaga global terbesar sejak 1970-an. Kalau selat ni terganggu lama, harga minyak dunia meletup, harga barang naik, inflasi global dan ekonomi dunia goyang. Malaysia, kita net energy exporter. Ada minyak dan gas sendiri, bekalan domestik masih selamat. Tapi kita tak hidup dalam gelembung. Kalau ekspor global terganggu, harga domestik pun boleh naik. Rakyat biasa paling terasa. Petrol, elektrik, makanan, semuanya mahal. Itu sebab kerajaan dah mula bersedia Pelan Kecemasan Petronas, Nasihat Berjimat Terakhir Tenaga dan amaran last resort sekat ekspor. Ini bukan nasihat biasa. Dalam bahasa geopolitik, ini tanda awal negara sedang prepare untuk ribut besar. Malaysia masih stabil berbanding negara lain. Kita ada reserve, kita net exporter. Tapi tanda-tanda dah muncul dalam berita kecil macam ni. Sebelum krisis besar melanda, lebih baik kita mula berjimat, kurangkan guna elektrik tak perlu, fikir alternatif tenaga dan ikut perkembangan. Dunia sedang berubah cepat. Apa pendapat korang? Adakah kita patut percepat transisi ke tenaga boleh berbaharu? Share di komen. Like kalau info ni berguna, subscribe untuk update geopolitik dan ekonomi terkini dan tekan loceng. Jumpa lagi. Assalamualaikum.